Saya rasa saya tak nak makan dan minum lagi. Milo, kenapa tak minum air langsung hari ni? Saya dah decide, saya nak mati. Apa? Tak boleh. Masuk kereta sekarang, kita pergi vet. Doktor, tolonglah bagi tahu kenapa kucing saya berhenti makan. Kucing awak dengan azab, tapi kami boleh selamatkan dia. Kosnya RM70,000. Hah? RM70,000? Mana saya ada duit banyak tu? Ada pilihan murah, RM4,500 je. Okey, tu macam boleh terima lagi. Tapi ada 90% risiko dia mati on the spot. Doktor ni gila ke apa? Ni scam. Dah, saya nak bawa dia balik. Tak apa Milo, semua akan okey. Saya tak ada duit banyak tu nak tolong. Okey, kalau macam tu, saya nak menyendiri. Awak buat apa dengan phone saya tu? Tengah tengok pasir first slipper. Kalau awak beli, saya mungkin akan sihat semula. Beli pasir pula. Aku memang tak pernah suka kau.